Salam sejahtera. Saya Dr. Razi Yaakob, Ketua MOOC Pelajaran Moral Etika 1 anda pada kali ini. Ahli kami terdiri daripada Dr. Nur Razilawati binti Abdul Wahab, Dr. Nur Syahada binti Muhammad, Dr. Nur Haizan binti Sulaiman Adlayas Abdul Rahim, Dr. Nur Alamira binti Ghazali, Dr. Siti Khadijah binti Yasin, Dr. Hawa Husna binti Abdul Ghani, Dr. Farah Shazrah binti Muhammad Ghazali. Setiap hari kita berhadapan dengan pilihan yang mungkin kecil tetapi memberi makna besar kepada siapa diri kita. Persoalannya, adakah kita membuat keputusan berdasarkan kepada nilai dan juga wisdom atau sekadar keadaan sahaja? Selamat datang untuk kursus Moral dan Etika 1 MPU 23022, sebuah kursus yang meneroka konsep asas moral, etika dan nilai sebagai asas pembentukan insan berintegriti dan bermoral tinggi. Kursus ini direka untuk membimbing anda memahami, menghayati dan juga mengamalkan nilai-nilai baik dalam kehidupan seharian sebagai sebahagian daripada pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran dalam MOOC ini berasaskan pendekatan interaktif melalui storytelling, analisis kes, refleksi kendiri dan perbincangan kolaboratif. Anda bukan sekadar belajar tetapi mengalami dan membina makna nilai secara aktif. Kursus ini merangkumi 8 topik utama. Yang pertama, pengenalan moral dan kepentingannya. Kedua, konsep asas etika dan jenis-jenis moral. Ketiga, agen moral dan penyelesaian konflik. Keempat, teori kemoralan dan pembangunan personaliti. Kelima, nilai moral dalam pelbagai agama. Keenam, asas pembentukan insan bermoral. Ketujuh, konflik moral dalam masyarakat. Dan kelapan, isu moral kontemporari seperti alam sekitar, teknologi dan diskriminasi. Apa yang anda pelajari tidak terhenti di bilik kuliah. Ia membantu anda membuat keputusan secara beretika, mengurus konflik moral dengan bijaksana, berinteraksi secara harmoni dalam masyarakat majmuk, kerana etika adalah asas kepada kehidupan bermakna. Pada akhir kursus ini anda akan mampu memahami dan menganalisis konsep moral secara kritikal, memupuk nilai sebagai panduan hidup, mengaplikasi etika dalam situasi sebenar, membina identiti diri sebagai individu berintegriti dan berakhlak. Ini bukan sekadar mempelajari akademik tetapi membentuk jati diri, kerana akhirnya nilai yang kita pegang akan menentukan arah kehidupan kita. Bersama kami dalam perjalanan ini, membina pemikiran, membentuk akhlak dan memperkukuhkan integriti, sertai MOOC MPU 23022 Moral dan Etika 1 hari ini. Pelajari nilai, hayati etika, pimpin dengan integriti.